Kita congkel keluar je. Nampak guys. So ni semua kena cuci, kena buang semua ni. Okay guys, salam semua. Kat tangan saya ni ada sebiji robot vacuum cleaner. Alright, okay. Mungkin ramai juga yang beli kat TikTok Shop vacuum ni. Bulan 2 bulan dah ada masalah. Pusing satu tempat, lepas tu dia jalan satu arah je. Ni tak nak pusing. Hari ni kita nak check macam mana nak settlekan masalah tu. Okay, yang pertama kita nak buka yang ni dengan yang ni. Benda senang je. Okay, so benda yang pertama korang kena buat ni, congkel keluar je. Okay, dah keluar dah. Biasanya kat sini ada banyak rambut. Buat benda ni tak boleh nak pusing dah. Okay, banyak rambut. Jadi buang rambut-rambut dia tu semua. Okay, kat sebelah lagi kita congkel keluar je. Nampak guys. So ni semua kena cuci, kena buang semua ni. Okay, ni yang buat tak nak gerak, sekat. Okay. Bila dah tarik macam ni, nampak dia lekat kat dalam kan? Dia lekat kat dalam. Okay, ni kita kena, kalau nak cuci macam ni pun boleh lah, tapi tak complete lah kan. Jadi kita nak buka, senang je. Kita buka dulu. Okay. Ni cek juga ni. Kadang-kadang kalau kat sini pun ada terbelit rambut ke, benang ke. Kalau tak jalan tayar ni, dia tak jadi juga. Kita cabut skru, kita congkel benda ni. Kita congkel dia. Okay, kita congkel dia. Okay, lepas ni kalau korang tekan ni, dia akan masuk ke dalam. Nampak? Dia dah masuk ke dalam. Okay, dah boleh buang benda ni. Tapi kita kena check kat dalam lagi, takut ada benang kat dalam. Okay, so ni yang tadi ni, nampak? Ni button tadi tu. Jadi bawa keluar je. Kat sini lah kan ada rambut-rambut semua, buang. Okay, lepas tu pasang balik. Masukkan balik benda ni. Pegang kat sini. Okay, tekan. Dah settle. Okay, sama juga kat sini. Bawa keluar, cuci sikit. Okay, dah settle. Masukkan balik. Pasang balik benda ni. Pasang balik. Okay, dah settle. Tu je. Pasang balik. Okay, tu untuk masalah kipas kalau tak pusing Okay, dah pasang balik. Okay, dah settle. Kadang-kadang yang ni pun ada rambut kat sini. Ni pun buka, check. Okay, ni clip dia. Tekan. Okay, buka. Okay, check kat dalam ni kalau ada rambut-rambut, buang. Okay, mantap. Jom, pasang balik. Klip. Okay, klip. Dah. Okay guys, pasang balik skru. Settle. Lepas tu kalau vacuum tak kuat, check sampah kat dalam tu banyak ke tak. Kadang-kadang bila sampah dah banyak, dia punya filter dia dah sumbat. Okay, dia susah lah nak tarik lagi sampah.
biarlah sentiasa kosong kat dalam. Okay. Macam ni dah kena boleh clearkan dah ni. Ya, aku punya mainan ditarik sekali. Okay guys, ni dah boleh clearkan dah ni. Okay guys, yang berminat boleh check dekat beg kuning kat bawah. Ada apa-apa soalan pun korang boleh komen. Kan steady tu. Tengok straight je di jalan. Okay guys, thank you. Harap-harap bermanfaat untuk korang semua.